Hari tu aku beli ikan tenggiri nak buat kari. Sekali bila aku belah, terjumpa telur ikan tenggiri. Aku pun terus terdetik, daripada goreng, baik aku buat telur ikan tenggiri steam supaya nutrien seperti selenium dapat dikekalkan sebaik mungkin. Mula-mula rendam telur ikan dalam air garam lebih kurang 15 hingga 30 minit. Lepas tu basuh bersih telur ikan dengan air dan keringkan sedikit menggunakan tisu. Kita letak tepi dulu. Untuk bahan steam, aku gunakan 4 ulas bawang putih. Kita kasih slice. Kemudian 1 biji bawang besar. Dan kalau korang jenis tak tahan potong bawang sebab mata terus berair macam baru putus cinta, cuba rendam bawang sekejap dalam air sebelum potong. Boleh membantu kurangkan drama air mata. Tak payah menangislah. Menangis konon. Kemudian kita ada halia lebih kurang 2 inci. Yang ni memang aku suka letak sebab halia boleh membantu memberikan aroma dan mengurangkan rasa hanyir pada ikan. Sebenarnya aku ada letak serai juga, sebatang. Dipotong kecil-kecil tapi aku terlupa rekod. Maafkan kami para penunggu gua. Bila semua bahan dah siap, susun dan taburkan saja atas telur ikan. Tabur macam ahli politikus, tabur janji masa pilihan raya. Tabur je, jangan berkira. Kemudian, letakkan sedikit garam, lebih kurang sesudu teh kecil ikut selera masing-masing. Lepas tu, masukkan dalam steamer. Steam lebih kurang 10 hingga 15 minit sahaja. Jangan terlalu lama sebab telur ikan ni tak mengambil masa yang panjang untuk masak. Bila dah cukup 10 hingga 15 minit, angkat. Dan inilah hasilnya. Telur ikan tenggiri steam. Nampak simple tapi bau dia memang menggoda. Dan dari segi pemakanan, ikan dan produk ikan seperti telur ikan boleh menyumbang beberapa nutrien penting termasuk protein, vitamin dan mineral seperti selenium. Kalau korang suka video masakan simple macam ni, jangan lupa subscribe Nozzle Channel. Sikit lagi nak sampai 5,000 subscribers. Jadilah sebahagian daripada perjalanan kecil channel kami. Terima kasih kepada korang yang selama ni sentiasa support, tengok video, like, komen dan share. Semoga korang semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, sentiasa bersama orang-orang yang tersayang, hidup tenang, bebas daripada hutang dan riba. Dan semoga apa yang kita usahakan hari ini ada rezeki dan keberkatan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum dan jangan lupa subscribe.